Berikut merupakan 10 fakta menarik mengenai pelakon Q Haidar, yang mana rata-rata info ini tidak begitu diketahui umum. Pertama, Q merupakan anak kelima daripada 10 orang adik-beradik. Kedua, Q merupakan lepasan Akademi Seni Kebangsaan yang kini dikenali sebagai Aswara, yang mana Q mengambil pengajian dalam jurusan teater. Pasti ramai yang tak tahu, Q sebenarnya dikatakan berketurunan diraja melalui salah silah keturunan Tengku Kudin. Moyangnya ialah Tengku Kudin, seorang putera Kedah yang juga merupakan menantu kepada Sultan Selangor, iaitu Sultan Abdul Samad. Q pula merupakan anak kepada pasangan Tengku Haidar Tengku Daud dan Rahmah Hussein. Bagaimanapun, kedua-dua ibu bapanya telah meninggal dunia. Bapanya menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2001 ketika Q berusia 21 tahun, dikatakan meninggal secara mengejut dalam tidur walaupun tidak menghidap sebarang penyakit, manakala ibu Q pula pergi pada tahun 2022. Pada 2018, Q pernah berkongsi foto kereta mewah miliknya iaitu Toyota Alphard berwarna hitam yang baru dibeli dengan nombor plat yang menarik perhatian ramai iaitu Q1777. Pasti ramai yang tak tahu, selain pelakon, Q juga merupakan seorang penyanyi yang pernah merakamkan single berjudul Kisah Cinta pada tahun 2017. Malah dia juga merupakan usahawan yang menghasilkan produk sambal. Dalam perkembangan terkini pada awal tahun 2026, dia kini menetap di Kuala Pilah, Negeri Sembilan bersama keluarga kakaknya. Menurutnya, keputusan itu dibuat kerana menghargai suasana tenang di kawasan tersebut selain lokasinya yang strategik di pertengahan antara Kuala Lumpur dan Melaka. Perjalanan ke Kuala Lumpur mengambil masa kira-kira 1.5 jam, manakala tempoh yang sama diperlukan untuk ke kilang sambalnya di Melaka. Dalam pada itu, Q juga sedang merancang mahu membina rumah di belakang kediaman arwah ibunya di Kulai, Johor. Mengenai perkembangan terkini kerjaya selepas lebih 10 tahun menghilangkan diri dari layar perak, dia bakal muncul dalam sebuah filem bergenre aksi permotoran berjudul Malaikat Malam, terbitan Viper Studios dan Scope Productions yang dijadualkan ditayang di Pawagan pada 26 Mac 2026 ini. Mengenai info asas, nama penuh Q Haidar ialah Tengku Ishkan Shah bin Tengku Haidar, berumur 47 tahun pada 2026, dilahirkan pada 30 Mei 1979 dan berasal dari Felda Taib Andar, Kulai, Johor.